Kenyataan Menteri Besar Kelantan ni buatkan PAS jam, buatkan bersatu, pening kepala. Rul. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Perdana Menteri yang bukan sahaja mempertimbangkan permohonan kerajaan negeri tetapi meluluskan. Sebelum ni semua yang dipohong oleh kerajaan negeri diluluskan. Nampak? Peruntukan diluluskan 100% oleh kerajaan pusat, oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Datuk Seri Diraja Dr. Anwar Ibrahim. Wah, pening. Sebab itu isu yang mereka mainkan sebelum pada ni. Mereka kata macam-macam, peruntukan tak lulus lah, peruntukan tak dapat lah, peruntukan sikit lah. Tapi hakikatnya, Menteri Besar Kelantan dah buka rahsia, dah bongkar betapa jahatnya mulut mereka itu, betapa khianatnya mereka bermain dengan kata-kata adu domba. Hakikatnya, bro. Saya nak sebut perkara ini supaya kita faham angka betul. Ekonomi, statistik tak boleh kita kelirukan angka. Maknanya, daripada 2023, kenaikan Kelantan 30%. Kenaikan Terengganu 28%. Kelulusan projek kita di Terengganu itu jauh lebih tinggi. Terengganu itu 3 negeri yang mendapat peruntukan terbesar di Malaysia, yang melebihi 1 bilion ringgit. Lebih daripada Kelantan. 3 negeri tertinggi, Sabah, Terengganu, Sarawak. Tertinggi. Kemudian untuk tahun ini Kelantan lebih besar, kita tambah lagi program peruntukan untuk program rakyat miskin, menjadikannya 25 juta ringgit dan Terengganu 60 juta ringgit. Projek pembangunan 2022. Ingat, 2022 kerajaan sebelum itu, sebelum saya. Berapa peruntukan untuk Kelantan? 1.5 bilion ringgit. Pembangunan semuanya 1.5 bilion ringgit. Saya Perdana Menteri, kerajaan bertukar dan kerajaan Kelantan bukan sama dengan kerajaan persekutuan dari segi politiknya. Jadi orang kata oleh itu kita tidak beri pertimbangan. Sekali lagi tidak benar. Saya nak bagi angkanya. Tahun 2022 1.55 bilion ringgit. Tahun 2025 3.19 bilion ringgit. 2 kali ganda. Jadi sekarang kita tahu siapa yang berbohong. Di petas-petas politik, Perikatan Nasional berbohong. Depan pengikut mereka, Perikatan Nasional berbohong. Depan media, Perikatan Nasional berbohong. Penyokong mereka hanya angguk-angguk semata-mata walaupun sebenarnya pimpinan Perikatan Nasional sedang berbohong. Nampak? MB Sanusi selalu cakap, buka mulut, bohong, buka mulut, bohong, buka mulut, bohong. Siapa? Perikatan Nasional. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar.